Sampah-sampah, sudahlah ke mana. Kita tak biasa kan. Mhm. Kita tahu pun dalam tak ada ni, tapi kita tak masuk dalam situasi tu lagi. Betul betul betul. Bila sampah tu, garu kepala kat saya mikir. Macam mana kita sipir? Boleh beli air, macam mana nak tahan air tu? Betul. Tak ada peti. Tak ada peti. Okey. Mikir sudah. Tu sampah-sampah, sayang-sayang jangan risau. Kita salah belakang. Oh tak terfikir boleh salah. Salah daging kau air. Salah ni boleh tahan lama kau? Saya tak tahu ni. Salah boleh tahan lama. Boleh tahan lama. Boleh tahan lama. Salah biar kering lah. Ada teknik dia kan orang kampung macam. Jadi daging tu tak bau, tak itulah. Bila salah. Dia memang kering, tak bau. Sedap lagi bau dia, smoky kan. Kan? Smoky ni. Supaya makan steak tak. Betul. Sedap lah. Kita sipir gitulah. Kemudian bila pengalaman tu orang kata bila dah boleh adjust tenaga solar tu, barulah kita boleh bawa masuk peti. Dia tambah kapasiti ke lah ke mana biasa solar tu? Dia ada tempat simpanan bateri. Okey. Jadi power tu disipir. Sebenarnya power tu ada dalam bateri. Betul. Daripada sumber bateri untuk ke kawasan rumah tu, dia cut, dia buka sikit. Jadi bila ni kita adjust pada JKR, dia bagilah sebab dah ni kan. Untuk apa? Kebajikan guru. Betul lah. Jadi kita bolehlah pakai. Untuk kegunaan lah. Lepas tu baru boleh. Barulah kita boleh cari stok alik bawah.